sebenarnya istilah dalam agama ni, orang gila tu orang yang tak berkenan dengan perintah suruh Allah, orang yang langgar Allah, orang yang tak setuju dengan syariat Allah. Quran tak mau, hadis tak, tu orang gila. Kita menggunakan kitab Fiqh Manhaji. Kita sampai pada muka surat 89. Tajuknya iaitu sebab-sebab janabah. Muka surat 89, tajuknya iaitu sebab-sebab janabah. Iaitu yang mewajibkan mandi junub ataupun mandi wajib. Hari itu kita dah baca dah, tetapi kita tak bawa dalil. Kita masuk sikit, kemudian kita berhenti, dan pada malam ni insya-Allah kita sambung. Kita dah ambil 2 baris di atas lepas pada tajuk sebab-sebab janabah, yang mana pengarang kitab ini sebut sebab janabah itu iaitu keluar mani, keluar air mani. Antara sebab janabah sama ada daripada lelaki ataupun perempuan. Tak kira mani itu keluar daripada orang lelaki ke atau orang perempuan, dengan apa sebab sekalipun, keluar saja janabah. Daripada lelaki ataupun daripada perempuan, keluar saja, maka wajib mandi junub. Tak kira apa sebab sekalipun. Sama ada bermimpi, mimpi saja keluar mandi janabah. Ustaz, mimpi malam kan mimpi siang? Mimpi, kan? Tak kira siang, tak kira malam, tak kira pukul berapa, mimpi keluar. Ustaz, kalau mimpi tak keluar, orang cerita mimpi keluar. Ustaz, kalau masa kuliah Ustaz tidur mimpi, uish, teruk sungguh dah. Waktu kuliah tidur sepasal, letih sangat. Dia kata Ustaz letih, tapi tak ada lah sampai mimpi kalau letih pun, Tapi mana nak beritahu orang dia tak sama, Tapi yang teruk lagi tu dia dalam mimpi janabah pula masa tu, iaitu keluar mani. Baik, jadi terfaham kata mimpi ini tak kira lah waktu malam ke siang. Berseronok, tak kira lah berseronok dengan isteri dia ke, berseronok dengan anak. Tapi pelik lah, berseronok dengan anak boleh keluar itu. Tapi dia bagi macam tajuk berseronok. Bila berseronok keluar mani, dia kira keluar mani. Ustaz, kalau berseronok tak keluar, cerita dia keluar. Antara sebab keluar tu mimpi, berseronok, dan bagian-bagian lagi lah. Bukan tak mesti seronok terus nak kena mandi wajib. Tak. Maksudnya mani tu keluar apabila berseronok. Seronok maksudnya apa? Bergurau dengan isteri dia, melawak dengan isteri dia, begitulah maksud dia. Tapi lebih daripada tujuan tersebut. Mana bukan dengan isteri dia, walaupun dengan siapa ataupun sendiri dia. Ada tak orang duk seronok sendiri dia? Ada. Seronok seorang-seorang. Perempuan tak ada lah. Tak ada macam mana jodoh pendek kan. Duk seorang-seorang duk seronok keluar. Tu pun masuk kat sini. Yakit betul lah. Dia kira tak kira lah sihat ke, sakit ke, keluar janabah. Itu kira boleh masuk kat sini lah juga. Tapi dia tak tulis sini penyakit kan. Itu boleh masuk. Alhamdulillah. Melihat, dia tak berseronok, dia tak melawak, dia tak mimpi, tengok, keluar tak? Keluar Ustaz, mandi kan? Janabah lah tu. Ataupun berfikir, fikir, khayal punya pasal, keluar benda tu, wajib mandi. Ini yang ditegaskan dalam fiqh kita
tak kira apa tujuan, sama ada rasa lazat ataupun tak rasa lazat masa keluar mani tu. Keluar saja janabah wajib mandi. Dia rasa saya tak rasa nikmat apa. Dia cerita dia keluar saja. Sebab apa? Sebab ada dalam mazhab lain yang bukan Syafi'i punya syarat yang kata keluar tu ada kelazatan. Jadi kita mazhab kita Syafi'i ni tak rasa lazat ke, rasa lazat asal keluar saja. Nah, kerana tu Imam Nawawi dia sebut dalam kitab Majmu' dia kata apa dia? Ulama sepakat mengatakan bahawasanya wajib mandi apabila keluarnya mani. Tidak ada beza di sisi kami, maksudnya mazhab Syafi'i, sama ada keluar mani itu dengan jima atau dengan mimpi atau istimna, iaitu onani. Dia keluarkan mani dengan tangan dia. Maka pun termasuk, ataupun melihat, atau apapun sebab, sama ada keluar itu dengan syahwat ataupun tidak dengan syahwat, sama ada rasa lazat masa keluar ataupun tidak, sama ada keluar mani itu sikit ke banyak ke, mandi wajib. Dia sudah berlaku janabah, walaupun sedikit keluar. Sama ada keluar tu dalam tidur dia ke ataupun ketika dia berjaga. Daripada lelaki, daripada perempuan. Ini perkataan yang kita ambil daripada Imam Nawawi, kitab Majmu' dia. Sama ada keluar mani itu daripada orang yang berakal atau orang yang tidak siuman. Orang yang 50-50. Tapi pasal kita ni ayah dia, kita ni mak dia, sentiasa kita tengok keadaan anak kita yang sudah akidah balik, balik pasal ambil seluar dia nak basuh, bagi tahu ke dia, abang mandi je bang, niat dia macam ni. Tak apa duduk elok mak turis, mungkin dia tak pandai kan, tak pandai. Tapi jangan layan dia macam orang bodoh, jangan layan dia macam orang gila walaupun tak sihat. Tapi sebenarnya dalam agama ni yang kita umumnya kata gila, orang yang tidak siuman, orang gila. Sebenarnya istilah dalam agama ni, orang gila tu orang yang tak berkenan dengan perintah suruh Allah, orang yang langgar Allah, orang yang tak setuju dengan syariat Allah. Quran tak mau, hadis tak tu, orang gila. Adapun yang tadilah yang kita kata akal 50-50 ke, ada yang kata 3 suku tu ambil daripada mana saya pun tak tahu, perkataan 3 suku. Sebenarnya golongan tersebut fiqh kata orang tu orang yang sakit. Innahu rajulun marid, orang tu orang sakit. Gila tu, gila yang duk lawan Tuhan, semayang tak mau, puasa tak mau, dah kai bapak tu gila. Istilah agama yang sebenar.